Ini adalah BBQ ketam kita. Hari ini saya nak tunjukkan satu menu baru dekat dalam kita punya warung Pak Kepiting. Okey, ini adalah bahan utama dia, iaitu garam kasar grade A punya kita guna ya. Okey, yang seterusnya kita ada 10 bahan, iaitu black pepper, red pepper, thyme, bunga lawang, jintan putih, bay leaf, cili kering, kayu manis dan juga buah pelaga. Total semua ada 10 bahan yang kita gunakan, termasuklah garam dan juga rempah-rempah ni. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara memasak ketam kita. Ketam kita iaitu BBQ ketam. Okey, jom kita pergi tengok. Ini adalah BBQ ketam kita. Garam yang kita telah sangai ini kita dah campur dengan 9 jenis rempah-rempah tadi, iaitu bunga lawang, kayu manis, jintan putih, semua tadilah. Lepas kita dah sangai dia, dah kering, kita akan masukkan ketam ke dalam inilah. Kemudian kita tanam ketam ni ke dalam garam tadi bersama dengan rempah-rempah tadi lah. Sebab apa kita letak rempah ni? Supaya dalam proses masakan ni ada bau-bau dia, bau-bauan yang wangi lah, daripada rempah-rempah kayu manis tadi, cili kering, bunga lawang, jintan, black pepper tadi kan. Dia akan keluarkan bau-bau dia. Kita akan masak untuk dalam tempoh 10 minit. Okey, itu saja pengenalan untuk menu baru kita. Yang mana yang nak try, boleh beli dekat kita punya live nanti. Terima kasih.